pendidikan tu kalau boleh tak naklah berhenti setakat sekolah je kan. So perancangan Sheila? Okey, saya percaya pada takdir kadar-kadar sebab Sheila tak tahu lagi in the future Sheila punya bidang nyanyian ni akan bertahan lama atau tidak. Jadi Sheila perlukan backup plan. Jadi that's the reason why Sheila ambil keputusan untuk further study Sheila insyaAllah dekat Lagi College insyaAllah dalam business. Business. Okey, Abah Sheila and Dilala ada banyak pengalaman dan memang tahu dah celah kuku lah industri muzik ni. Abah ada sekali dah datang. Jadi antara dengar ni. Pastinya Abah ada pesan macam-macam ya, antaranya cabaran-cabaran dan bagaimana berhadapan dengan cabaran tu dan juga ujian-ujian. Yang boleh dielak, yang tak dapat dielak, bagaimana pula? Sebab artis kan? Ya. Yalah sebab orang kata industri muzik ni macam bidang hiburan ni panas kan. Jadi Abah memang apa-apa yang berlaku memang rujuk pada Abah. Memang rujuk pada dia. Macam dalam 1 Million hari tu pun it's like Sheila first time sebenarnya berada luar daripada rumah tanpa parents Sheila. Jadi saya kena duduk luar kan. Jadi dari situ Sheila dah macam Sheila banyak memang macam-macam Sheila belajar tentang kehidupan lah basically masa Sheila dah 1 Million. Jadi apa yang Sheila dah terkena ataupun dikenakan di dalam Sheila punya pengalaman yang lalu tu Sheila ambil sebagai pengajaran untuk Sheila untuk tidak terkena lagi lah insyaAllah. Tapi Sheila memandangkan Sheila akan sambung belajar. Lepas tu, tapi sekarang Sheila sebenarnya sudah ada career sebagai seorang penyanyi. Susah ke bekerja di bawah Abah sendiri? Okay, so far kerjaya Sheila memang Abah yang manage. Tapi at the same time Abah tidak memberikan apa-apa tekanan pada Sheila bagaimana cara Sheila untuk bekerja. Jadi dia berikan Sheila satu kebebasan untuk pilih jenis muzik apa yang Sheila nak, macam mana cara Sheila nak nyanyi. Jadi basically Sheila rasa tak susah lah sebab kita orang ada persefahaman yang kukuh. Pun Abah sangat memahami. Yalah, memahami. Beri mak pun. Mak pun panggil mama kan? Mama pun. Dulu sokong. Ya, betul-betul. Tapi Ira tu jawab memang sama macam mama. Kena kita. Anak mak. Abah juga ya. Okey. Terima kasih sudi bersama-sama. All the best untuk Sheila. Dan all the best to Penang, Shanghai. Tak kira lah di Shanghai ke di Penang, tapi buatlah yang terbaik. Ya, insyaAllah. Duduk berat bagi saya. Okey. Lagu best. Kata-kata semangat lah. Ataupun kata-kata terima kasih kepada peminat. Okey. First kali saya nak mengucapkan banyak terima kasih kepada MSI kerana sudi menjemput saya. Beri peluang pada saya. And at the same time Sheila nak mengucapkan banyak terima kasih pada supporter Sheila. Voter Sheila yang tak henti menyokong Sheila hingga ke hari ini. Dan jangan lupa pada orang-orang Penang, tak kira lah di seluruh Malaysia lah yang nak datang support Sheila di Auto City Penang pada 26 April untuk Penang Shanghai World Star Quest. Sheila wakil Malaysia. Lagu Malaysia tau. Sheila akan nyanyikan lagu best. Okey, terima kasih kepada saya. Dan kita pun dah sampai ke penghujungnya. Kita nak ucap terima kasih. Kita bukan no catering hari ni. Dia mahu catering. Dah jangan sama mandi kita. Sebab saya suka bila bersiaran dengan AG dan Abby. Tiba-tiba saya macam sepil. Jangan itu. Hari ni colour warna itu warna pastel. Okey, lagu yang akan disampaikan. Takut. Terima kasih Leli kerana perasan. Saja juga lah. Sendiri beli. Okey. Yang akan disampaikan ialah memori tercipta. Okey, dan hingga bertemu lagi esok. Itu dia kasut. Sangat cantik. Sama dengan best. Sama dengan Chinese. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Silakan. Bergetar jiwa di bersayap bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi, tiada pun terduga pintunya terbuka. Di sini dua emosi tersimpan
tiada pun terduga, pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin hati kita, mungkin sisi